Okey, kita berada di Kuantan. Dia antara Kuantan dengan Pekan Pahang. So kita ada homestay 2 tingkat macam ni. So kita tidur dekat sini. Itulah, parking dia pun best, tepi laut. Okey, view dia memang macam ni, best. Okey, so ada yang bilik kecil. Yang ni kita orang ambil yang 2 tingkat lah. Okey, homestay 2 tingkat ni, tengok, dia ada 2 unit. So sebelah dia terus laut lah, belakang tu. So terus akses ke laut. Nanti kita akan view macam mana dekat laut. Okey, so dia ada 2 bilik, 2 tingkat. Okey, homestay dia memang sangat selesa. Nanti kita view dalam dia. Okey, back to my channel. So untuk hari ni kita akan view dekat sini, bilik ni. Yang ni 2 tingkat, yang ni pula setingkat. Okay, so kita view dekat dalam. So ni dalam dia, sumpah cantik. Dalam dia macam ni. Kat atas dia pun sama macam ni. Yang ni pula dapur dia. Dia punya bilik air. Ni bilik air dia. Dia shower. Yang ni pula belakang. Kat belakang. Nice lah view dia. Masih balik. Okey, Jen. Okey. Ni boleh letak barang. Jom kita view atas. Okay, so hari ni Dian yang akan view dekat atas. Jom kita view dekat atas. So ni atas dia. Ada katil. Memang cantik lah view dia. Ni pula kat bawah dia. Ada sofa dia. Dia siap bagi toilet lagi. Okay, so jom kita tengok bawah. Jom kita view bawah.